Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Diharapkan dan didoakan supaya tuan-tuan puan semua berada dalam kesihatan yang baik, insya-Allah. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang berpanjangan dan semoga kita semua sentiasa di bawah naungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan puan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita semua untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menerusi kalam-kalamnya, untuk melatih diri kita supaya mencintai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Maka ini adalah nikmat-nikmat yang mana tidak semua orang boleh dapatkan. Okey, tidak semua orang boleh dapatkan. Tuan-tuan puan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panjatkanlah setinggi-tinggi kesyukuran dan semoga kita semua dapat terus istiqamah dengan Al-Quran sehinggalah ke hujung nyawa kita, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi kita dapat berkumpul semula pada sesi kali ini dalam program Cepat Quran Tajwid. Beberapa minit yang lepas tuan-tuan dan puan baru sahaja selesai bersama dengan Ustaz Izwan dalam program Cepat Quran Interaktif. Jadi pada kali ini tuan-tuan dan puan bersama dengan saya pula dalam program Cepat Quran Tajwid, yang mana pada hari ini kita akan masuk pada muka surat 603, iaitu muka surat yang kedua terakhir untuk Al-Quran. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan mempelajari tajwid-tajwid pada surah Al-Kafirun, An-Nasr dan juga Al-Masad, muka surat 603. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral, esok akan masuk pada muka surat yang terakhir, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi dia punya timing ni sangat-sangat baiklah, sangat-sangat cantik. Kita dapat sama-sama khatamlah untuk sesi yang kali yang ketiga ni kalau tak silap saya. Ketiga ke keempat, macam itulah. So alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan semua dah boleh ambil Al-Quran masing-masing, ambil pensil, ambil pen untuk catatkan mana-mana poin-poin yang penting yang akan kita belajar sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Bantu saya share, bantu saya repostkan live ini seperti biasa, dan kita buka dahulu pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Okey, baik. Tapi sebelum tu tuan-tuan puan boleh tengok dekat atas kepala saya ni sekarang ni ada nombor dan perkataan yang berwarna kuning dekat situ. Itu adalah nombor admin iaitu Farhan. Jadi untuk siapa-siapa yang kalau misal kata ada apa-apa persoalan, ada apa-apa permasalahan, ada apa-apa perkara-perkara yang mungkin nak tanya, okey, tak kisahlah apa-apa pun yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan aplikasi ke, berkaitan dengan Fatihah, berkaitan dengan cepat Quran, boleh terus berurusan dengan Farhan di sini. Okey, nombornya saya letak dah dekat situ insya-Allah. Okey, alright, baik. Jadi insya-Allah surah Al-Kafirun, surah An-Nas dan juga surah Al-Masad. Baiklah, jadi saya akan baca dahulu tuan-tuan dan puan sekali lalu dan kemudian nanti baru kita akan pergi kepada hukum-hukum tajwidnya. InsyaAllah kita masuk pada surah yang pertama dahulu, iaitu surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay, alright, baik. 6 ayat untuk surah Al-Kafirun dan ayatnya sebenarnya sangat-sangatlah mudah dan berulang-ulang. Okey. Baiklah, kita pergi dulu kepada ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ada ombak dekat ya ini, maka dipanjangkan ya dengan panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Okey, hukumnya di sini adalah mad jaiz munfasil. Bukan mad wajib Bukan mad wajib. Mad jaiz munfasil. Kerana kalau ikutkan kepada ejaan yang asalnya huruf hamzah ini ombak ini dengan huruf hamzah ni dia sebenarnya dia terpisahlah. Sebab dekat sini saya tak boleh nak conteng. Kalau saya boleh conteng saya tunjukkan dah. Dia punya ejaan dia adalah sebenarnya kul ya, lepas tu ya ni dia ya alif sahaja. Hamzah ni tak ada dekat atas ni. Dia ya alif, lepas tu ada ombak, lepas tu dia jarak, lepas tu barulah ayyuhal. Itu adalah ejaan yang asal, tulisan yang asal. Tetapi dia digabungkan. Dia digabungkan jadi seolah-olahnya macam tulisan bersambung. Ataupun tulisan berangkai lah kalau dalam kita punya tulisan Rumi kan. Jadinya dekat sini kita akan ambil dia punya hukum yang asal lah. Dia bukan ambil hukum yang sekarang ni, yang nampak macam satu ni. Tetapi kita akan ambil hukumnya yang asal, iaitu apabila ejaan yang sebenarnya terpisah. Maka apabila ombak dengan hamzah itu dia terpisah, maka jadilah hukumnya mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil, bukan mad wajib.
Okey, tetapi harkatnya sama sahaja. Mad wajib ke, mad jaiz ke, kalau bersambung harkatnya sama sahaja, iaitu 4 ataupun 5 harakat. Okey, baik, boleh faham dekat sini perbezaan antara mad jaiz dengan mad wajib. Qul ya ayyuhal kafirun. Run mad arid lisukun. Run mad arid lisukun 2 atau 4 atau 6 harakat. La a'budu ma ta'budun. Yang ni memang kita terang-terang lah kita nampak dia terpisah. Nah, ini memang terang-terang kita nampak dia terpisah. Ombak dengan hamzah ni terpisah. La kalimah yang lain, a'budu kalimah yang lain. Ataupun ombak berada pada kalimah pertama iaitu la, manakala hamzah ada pada kalimah yang kedua iaitu a'budu. Jadi apabila ombak dengan hamzah dia tak duduk sekali, dia duduk asing-asing, maka itulah kita panggil dengan mad jaiz munfasil. Sama je macam tadi sebenarnya. So harakatnya adalah 4 ataupun 5 harakat. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala sama je macam la ini tadi, mad jaiz munfasil. Dan kemudian antum, nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, nun kosong bukan nun yang sukun, bukan nun yang mati, tidak. So tak boleh baca macam izhar pula dekat sini. Dia bukan izhar, dia ikhfa hakiki, nun kosong bertemu dengan ta. Maka kena samar-samarkan, kena dengungkan. Okey. Wala antum. Macam tu. Dia bukan wala antum. Antum. Bukan antum. 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 Ikhfa hakiki. Okey. Abiduna ma a'bud. Ma sekali lagi mad jaiz munfasil juga. Dan kemudian a'bud, pastikan bud di belakang ini, dal ini kita lantunkan dia. Alhamdulillah. Kita lantunkan dia. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey. Jadi bunyinya mestilah ada d. A'bud ma a'bud. Jadi jangan baca ma'abud. Tak boleh. Wala antum 'abiduna ma'abud. Salah. Okey, jadi jangan a'bud. A'bud bud, kena ada d nya tu. Qalqalah kubra. Okey. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Okey, pastikan ada d nya tu. Wala ana 'abidum ma'abattum. Wala sama je macam wala tadi di sini, mad jaiz munfasil. Dan kemudian ana na tidak panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Na tidak panjang. Okey, na tidak panjang. Kenapa na ni tak panjang? Sebab ada bulat kecil di atasnya. Okay, bila ada bulat kecil ni secara automatik dia jadi tak panjang lah. Okay, so tak perlu baca wala ana salah.
Na ni satu harakat sahaja. Wala ana abidum ma. Dengungkan terus di sini, jumpa mim sabdu, rapatkan bibir, dengungkan dua harakat, idgham ma'al ghunna. Bidum ma'abattum. Dal yang kosong bertemu dengan ta. Apa hukumnya di sini? Dal yang kosong bertemu dengan ta. Apa hukumnya? Siapa boleh jawab? Dal yang kosong bertemu dengan ta. Cepat. Kita dah pernah belajar dah sebelum ni. Mana datang Maklin tiba-tiba Maklin? Tak ada kaitan dengan Maklin pun. Okey, baik, alhamdulillah. Bagus. Kebanyakannya jawapan betul dekat situ. Tahniah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Jawapannya adalah idgham mutajanisain. Idgham mutazasolai. Apa tu? Idgham mutazasolai. Idgham mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ni apa dia? Idgham mutajanisain ni adalah apabila dua huruf yang makhrajnya sama tetapi sifat dia lain lah. Okey, tetapi sifat dia lain lah. Okey, makhrajnya sama tapi sifat dia lain. So dia bertemu dekat sini. Tuan-tuan dan puan, huruf dal makhrajnya duduk dekat mana? Huruf dal. Dal makhrajnya duduk di belakang gigi atas ni, di gigi depan atas ni, lidah kita letak dekat belakang. Itulah tempat huruf dal keluar. Da, 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 di, du, da, di, du. Begitulah juga huruf ta, tempat yang sama juga. Iaitu lidah belakang kita ni, lidah belakang pula. Lidah kita hujung tu kita tolak dekat belakang gigi atas, bawah, belakang gigi atas ni. Gigi kacip orang panggil. Gigi kacip. So ta pun sama juga. Ta, ti, tu. Da, di, du. Nampak? Dia sama sahaja. Dia sama sahaja. Jadinya dua huruf yang makhrajnya sama. Okey, tetapi hurufnya lain-lain lah, ataupun sifat huruf itu berlainan, maka itulah kita panggil dengan idgham mutajanisain. Maka apabila idgham mutajanisain ni, dia punya sifat-sifat dia ataupun ciri-ciri dia adalah, kan tadi saya kata ada dua huruf yang makhraj sama bertemu kan. Okey. Huruf yang pertama dia akan kosong. Huruf yang pertama dia akan kosong. Dia tak ada baris. Iaitu huruf dal lah. Huruf dal dekat sini dia tak ada baris, dia kosong sahaja. Dan huruf yang seterusnya, huruf yang kedua itu mestilah dia bersabdu. Okey, mestilah dia bersabdu. Maka apabila bertemunya dua huruf yang macam ni, inilah kita panggil dengan mad pula. Idgham mutajanisain. Cara bacanya adalah dengan kita membuang huruf dal ni, menggugurkan ataupun kita silentkan. Kita silentkan huruf dal, tak payah baca. Ba terus lompat melekat dekat huruf ta ni. Jadilah dia bat, iaitu B-A-T. B-A-T, bat. B-A-T, bat. Abattum. So, dekat sini, janganlah pula kita baca abadatum. Ustaz kata kalau ada huruf dal, qalqalah Ustaz. Bukan nak kena lantun ke Ustaz? Qalqalah itu kalau dia bertanda sukun. Okey, macam yang ni, dal ni dia bukan tanda sukun. Dal ni dia kosong. Maka tak perlu kita baca. Kita boleh buang dal ni jauh-jauh. Dia tidak ada dalam bacaan. Dia tidak ada dalam bunyi. Dia sekadar ada pada tulisan sahaja. Jadi bacaannya adalah battum, B-A-T, bat. Abattum, abattum. Bukannya abadatum. Bukan
abadtum. Tak, bukan. Okey. Dan tuan-tuan dan puan, mungkinlah kalau saya terangkan dekat surah Al-Kafirun ni, mungkin tuan-tuan dan puan macam senanglah faham kan. Atau macam maksudnya berkemungkinan ada yang fikir macam, Ustaz, mana ada orang baca abadatum Ustaz? Semua orang baca abadtum. Daripada kecil baca abadtum, abadtum. Itu kita baca daripada kecil abadtum tu sebab kita daripada kecil kita dengar orang baca macam tu, kita ikut. Tapi sekarang ni saya tak nak kita baca tu sekadar kita ikut-ikut sahaja. Tetapi saya nak kita betul-betul memahami kenapa, apa hukumnya, macam mana cara bacanya. Okey, sebab dekat surah Al-Kafirun mungkinlah semua orang baca betul sebab memang dah biasa daripada kecil baca macam tu. Okey, tetapi kalau saya risau kalau dia dekat surah yang lain. Sebab banyak je orang Mutajanisan ni banyak. Dia bukan dekat sini je, dia ada banyak. Okey, dekat surah yang lain, dekat muka surat yang lain, kalimah yang lain, perkataan yang lain ada banyak. Jadi saya tak nak benda tu berlakulah kesalahan. Okey, jadi sekali lagi saya beritahu untuk idgham mutajanisain, huruf yang pertama yang kosong itu kita gugurkan, kita buang, kita tutup, tak pakai dia, kita terus lekatkan dekat huruf yang selepasnya. Jadilah dia dekat sini abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Okey tak okey? Faham tak tuan-tuan dan puan? Jelas tak jelas ni? Okey, saya harap tuan-tuan boleh faham. Dan kalau misal kata kita nak menerangkan dekat orang lain pun, kita boleh susun ayat tu lah. Kita boleh jelas dan kita boleh menerangkan kepada orang lain. Tak adalah nanti bila orang tanya kan, alamak, tak tahulah kenapa tapi memang macam tu lah. Tak tahulah kenapa, tapi memang macam tu. Tak nak macam tu. Sekurang-kurangnya kita boleh terangkan dekat orang kenapa. Faham Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian kita masuk pula pada ayat yang kelima. Sama je. Macam ayat yang wala antum abiduna ma'ani. Sama macam ayat yang ketiga lah. Sebiji. Wala antum abiduna ma'a'bud. Sama je tadi. A'bud. Jangan a'bud. A'bud. Tak nak. Qalqalah kubra. Dan kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nampak ni mim mati ataupun mim sukun. Okey, maka matikan dengan jelas, matikan dengan terang, izhar syafawi di situ. Lakum dinukum waliyadin. Bila kata jelas dan terang mim itu, maka kita rapatkan. Okey, rapatkan. Lakum dinukum waliyadin. Jangan lakum dinukum waliyadin. Jangan lakum dinukum waliyadin. Okey? Lakum dinukum waliyadin. Okey? Boleh? Faham? So sekali lagi, ada pada ayat 1 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, baik, selesai untuk surah Al-Kafirun. Kemudian kita masuk pada surah yang kedua, iaitu Idza Ja, surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okay. Idza jaa mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Ombak bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah iaitu jaa. Okey, mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Hamaskan ta, hamaskan juga ha di belakang. Matikan ta, matikan juga ha dekat belakang. Bunyikan ta mati dekat belakang, bunyikan juga ha mati di belakang. Biasanya kesalahan yang berlaku di sini adalah kita baca huruf ha tu habis, ghaib, hilang. Tiba-tiba ha tu jadi halimunan, hilang macam tu je. Kita baca tu, bunyi kita sebut tu last pada huruf ta sahaja. Wal fath, wal fath. Seolah-olahnya ejaan dekat sini memang fa, lepas tu ta, lepas tu habis. Terus ayat 1. Tak, bukan tuan-tuan puan, bukan. Ada ha di belakang. Jadi ta bukan di hujung ayat, bukan ta yang di hujung huruf. Tetapi ha pedas ini yang ada di hujung. Bermakna ha pedas ni pun masih perlu dibunyikan dengan baris mati. Wal fath. Fath. Ada beza, tuan-tuan dengar Kalau saya bunyikan ha di belakang, bunyi dia macam ni. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Nampak tak? Dia ada ha tu. Wal fath. Kalau saya tak bunyikan langsung, wal fath. Wal fath. Wal fath. Dia sampai ta sahaja. So tak boleh. Dia tak boleh sampai ta sahaja, dia kena ada ha ni sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, clear tak? Clear tak dekat sini? Faham tak? Faham Faham, okey, baik, alhamdulillah. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitanna, dengungkan, jumpa dengan nun sabdu dekat sini, alif lam syamsiyah. Wa ra'aitanna, jangan wa ra'aitanna, wa ra'aitanna, wa ra'aitanna, alif lam syamsiyah. Wa ra'aitanna sayadkhulu yad qalqala sughra. Jangan yadkhulu yad. Jangan yad. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waja, dua harakat di belakang ini mad iwad. Kemudian fasabbih. Okey. Fasabbih. B-I-H. Bih. Bukannya B-I-H.
H. Beh. Bukan beh, beh, beh. Fasabbih, fasabbih. Ramai yang baca beh, beh, beh. Bukan fasabbih, fasabbih. Fasabbih, ha pedas, ha pedas. Fasabbih, biham, ha pedas lagi. 2 kali ha pedas. Fasabbih, biham. Dua-dua ha pedas. Jangan baca ha simpul. Fasabbih, biham, biham, biham. Jangan biham, biham, biham. Jangan macam tu. Ha pedas, biham, lembut je. Biham, biham. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ghin. Wastaghfir. Fir. Ada ha di belakang. Ada ha di belakang. Jangan matikan sampai ra sahaja. Wastaghfir. Jangan fir ra je. Ada kena ada ha juga. Wastaghfir. Fir. Gitu. Innahu kana tawwaba. Innahu, nun sabdu dengung wajibul ghunnah. Innahu kana tawwaba. Ba 2 harakat, ada alif kat belakang. Okey, baik, sekali lagi. Idza jaa, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, selesai untuk ayat yang terakhir, ayat yang ketiga pada surah An-Nasr. Dan kemudian kita masuk pula pada surah yang terakhir pada petang ini, iaitu surah Al-Masad ataupun Tabbat Yada. Ada orang kata surah Tabbat, tak kisahlah apa-apa betul tuan-tuan. Okey, nak panggil surah Al-Masad ke, nak panggil surah Tabbat ke, nak panggil surah Yada ke apa ke, yang penting bacanya tu betul. Okey, untuk surah Al-Masad ini fokus adalah lebih kepada tempat-tempat qalqalah. Untuk surah Tabbat Yada ni, kita nak kena fokuskan lebih pada tempat-tempat qalqalah. Sebab biasanya lah yang saya dengar surah Al-Masad, kesalahan yang biasanya berlaku adalah qalqalahnya tak betul. Sepatutnya dilantunkan tetapi tidak dilantunkan. Okey, kita nak tengok sama-sama surah Al-Masad daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Untuk ayat yang pertama sahaja ini mesti nak kena fokus baik-baik. Sebab biasanya lah, okay, ada juga orang yang baca dekat ayat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu dia tak lantunkan belakang qalqalah kubra tu, ada juga. Okay, tapi yang paling saya nak fokuskan dekat sini adalah pada ayat yang pertama surah Al-Masad ini. Sebab okay, ayat ni ayat yang berulang saya cakap. Saya cakap benda ni banyak kali. Tuan-tuan pun mungkin dah tahu dah skrip ni. Mungkin tuan-tuan sendiri pun dah hafal dah apa yang saya nak cakap ni. Iaitu kita tengok pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama ni di belakang ini tuan-tuan puan. Kita tengok apa beza ayat yang pertama dengan ayat kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Ayat yang pertama, belakang ni, dekat huruf ba ni, ada sabdu. Ayat yang kedua, dekat huruf ba, tak ada sabdu.
Ayat yang ketiga dekat huruf ba tak ada sabdu. Ayat yang keempat dekat huruf ba tak ada sabdu. Dan juga ayat yang kelima pada huruf dal tak ada sabdu. Kebiasaannya ayat yang pertama ni orang baca salah. Salah kenapa? Okey. Kesalahan yang pertama, langsung tak lantun. Langsung tak lantun. Sikit lantun pun tak ada. Daripada kecil sampai umur dah 60, umur dah 70, dah 80, 90, memang jenis bacanya tak lantun. Memang baca tak lantun. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Tuan-tuan puan, tuan-tuan puan dengar saya baca macam tu, tak ada rasa macam aneh-aneh ke? Tak ada rasa macam pelik-pelik ke baca macam tu? Macam apa benda ni, macam lain je bunyinya ni. Tuan-tuan puan sepatutnya kena rasa macam tu. Sepatutnya kena rasa macam tu. Sebab tak boleh. Qalqalah tak ada langsung. Tapi ada ke tak ada orang baca macam tu? Ada. Memang jenis susah. Umur dah 80, 90, qalqalah tak ada langsung. Okey? Tolonglah ubah. Bermula daripada hari ini, tolonglah ubah. Janganlah watab, kasab, lahab, hatop. Pelik tu, pelik. Okey, kena ada lantunan. Cuma dekat sini saya nak bagi tahu, dekat ayat yang pertama dia ada lantunan. Okey, dia ada lantunan dan lantunannya itu lebih besar. Kenapa? Sebab dia ada sabdu. Untuk qalqalah dia ada 3 peringkat. Yang pertama kita ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang paling kecil, iaitu bila dia berada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua kita ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah apabila lantunan itu di hujung sekali, tetapi tiada sabdu. Macam inilah ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itu qalqalah kubra. Kemudian kita ada yang ketiga, qalqalah akbar. Qalqalah akbar lagi besar daripada besar. Lagi besar daripada kubra. Jadi macam mana cara kita nak kata nak besar, lebih besar tu macam mana? Caranya dekat sini adalah dengan kita menahan lebih lagi pada qalqalah itu. Kita lambatkan lagi. Contoh, dengar baik-baik. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia ada macam lagi lambat kat situ. Wa tab. Kenapa nak kena tahan sikit macam tu? Sebab dia ada sabdu, namanya qalqalah akbar. Tetapi kita semua dah terbiasa baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan cakap tuan-tuan dan puan lah, saya sendiri pun baca macam tu. Okey? Saya sendiri pun baca macam tu dulu, sebelum saya belajar lah. Sebelum saya belajar kan, daripada kecil-kecil. Kan saya kata, sama je. Saya ke tuan-tuan, kita sama je. Dulu kita masa kecil, kita belajar, asalkan kita boleh baca je. Asalkan boleh baca, tapi tonggang-langgang bacanya tu. Entah tajwid ke mana, panjang pendek, qalqalah semua tak ada, dengung semua tak cukup. Tiba-tiba dah sampai surah An-Nas, dah boleh buat pulut kuning. Boleh buat pulut kuning, dah boleh buat bubur putih, bubur merah. Kenapa? Sebab dah khatam, alhamdulillah. Okey, tapi itu dulu punya cerita lah. Okey, itu dulu punya cara, dulu punya cerita. Sekarang ni kita tak nak lagi dah macam tu. Kita tak nak lagi macam tu. Kita nak sekarang ni baca yang betul-betul ikut tajwid punya dah.
Kalau nak kata bolehlah ustaz, bolehlah kenal huruf asalkan boleh baca, itu dulu punya cara. Sekarang dah 2026, nak masuk 2027 semua ni, okey, kita baca tu ikut tajwid yang betul. Okey, sekali lagi bacaannya adalah watab be, watab be, watab be. Lambat sikit. Kenapa? Sebab dia ada sabdu. Kalau macam yang tak ada sabdu ni, tak payah. Kalau yang tak ada sabdu, tak payah. Yang tak ada sabdu, wa ma kasab dhata lahab mahammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Gitu. Okey. Kasab, lahab, hatab, masad. Yang tu tak apa, sebab dia tak ada sabdu. Tapi yang pertama ni dia kena watab be. Benda ni kalau tak belajar tak dapat. Saya ni pakanlah, memang dah kerja saya ni kena mengajar Quran. Cubalah contohlah, misal kata saya ni bukan jenis orang yang belajar Quran. Saya ni bukan jenis orang yang baca Quran. Jadi sampai ke hari ni saya rasa saya pun akan baca watab. Okey, sebab apa? Sebab daripada kecil baca macam tu. Lepas tu tak ada siapa pula betulkan. Lepas tu tak nak belajar pula tu. Okey, jadinya sampai ketua lah watab. Jadi untuk 1000 orang yang sedang menonton sekarang, semua orang yang sedang menonton sekarang, ketahuilah, okey, dekat sini adalah qalqalah akbar. Bermula hari ini tolong ubah cara baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qalqalah akbar. Lambat sikit, okey? Lambat sikit. Watab. Macam dia nak pergi tapi kita tahan sekejap. Watab. Baru lepas. Watab. Gitu. Okey, benda ni kita akan buat kalau hujung tu bersabdu. Nama dia qalqalah akbar. Janganlah pula bila kita dah fokuskan sangat dekat qalqalah akbar ni sampai kita tak dengungkan pula dekat sini. Yang ni kena dengung. Tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah. Lahabiu. Janganlah baca tak dengung. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak cukup. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, bergerak masuk pada ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang ni tak payah. Yang ni kena lantun. Masih lagi kena lantun. Tapi tak payah tahan-tahan dia. Tak payah tahan macam tadi. Sebab yang ni dia tak ada sabdu. Jadi yang di sini adalah qalqalah kubra. Kasaba, lepas je. Kasaba, wa ma kasaba. Tak payah pula kat sini pun kita nak baca wa ma kasab. Tak payah. Sini je tadi, ayat nombor 1 je. Ayat nombor 2 lantun macam biasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Kemudian yang ketiga, sayas. Sayas ni short ni. Short ni kena jagalah. Sebab biasa orang baca dekat sini nipis sangat dia jadi sin. Sayas la. Bukan sayas.
سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. Okay. سيصلى نارا ذات لهب. لهب قلقلة. Okay, قلقلة كبرى. وامرأته حمالة الحطب. Ada dua kali ha pedas dekat sini. Ada dua kali ha pedas. Kebiasaannya, kesalahan yang dekat sini adalah dibaca dengan ha simpul, ha bulat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wah, bukan main besar lagi dia sebut. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Salah, tak boleh. Okey, ha pedas. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Okey, ha pedas. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Qalqalah di belakang jangan dilupakan. Dan kemudian fi jidiha, ha simpul. Fi jidiha hablum, ha pedas pula. Satu ha simpul, satu ha pedas. Ha simpul datang dulu, baru ha pedas datang. Tuan-tuan puan baca macam mana sebelum-sebelum ni? Katalah sebelum kelas hari ni, sebelum live hari ni, tuan-tuan puan baca macam mana? Adakah tuan-tuan puan baca fi jidiha hablum? Kalau tanya saya, selalu saya dengar macam tu. Kalau tanya saya buat appointment, saya buat kelas, ada orang baca, dengarkan bacaan, kebiasaannya macam tu bacanya. Fi jidiha hablum, hablum, hablum. Jangan hablum. Bukan ha. Ha pedas ni, ha pedas. Pastikan bila kita baca dua-dua ni, bunyi dia mesti lain. Kena lain. Kalau tuan-tuan baca bunyi dia sama je dekat sini, ada something wrong lah kat situ. Ada something wrong lah tu kat situ kalau baca sama je tu. Fi jidiha hablu. Bukan macam tu. Salah. Fi jidiha habl. Okey, bezakan ha simpul dengan ha pedas. Jangan dilupakan ba yang kena lantunkan di tengah-tengah ini, qalqalah sughra. Hablum mim. Dua kali kena dengung di sini. Dua kali kena rapatkan bibir. Idgham ma'al ghunnah. Tanwin bertemu mim sabdu, nun kosong bertemu mim sabdu. Hablum mim. Cukupkan dua harakat dengung. Okey, jangan baca macam ni. Fi jidiha hablum mim masad. Hablum mim masad. Tak cukup dengung, tak cukup. Fi jidiha hablum mim masad. Okey, lantunkan di belakang ni, qalqalah kubra. Baik, sekali lagi ayat 1 sampai ayat terakhir untuk surah Tabbat Yada, insya-Allah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan dan puan? Secara overall okey tak okey ni belajar hari ni? Dapat tak? Okey, surah Al-Kafirun, surah Izaja, surah Tabbat Yada. Surah-surah lazim ni biasanya saya akan tekankan lebih lagi lah. Okey, kerana saya takut kesalahan yang kita biasa lakukan tu kita dah tak boleh nak ubah. Saya risau benda tu. Kalaulah misal kata surah-surah yang depan-depan, yang surah panjang-panjang yang kita jarang jumpa, yang kita jarang baca, kita takut-takut nak baca. Takut-takut nak baca, jadi bila kita tengok tu kita berhati-hati sebut satu persatu, berjaga-jaga. Tapi surah-surah yang belakang ni tutup mata tu tuan-tuan. Tutup mata. Tutup mata dah boleh baca, tak payah tengok dah. Tapi tutup mata betul ke tak betul bacanya tu? Betul ke tak betul? Sebab macam saya katalah, kita dah hafal surah-surah lazim ni daripada kita kecil lagi. Okey, dah jadikan amalan dah. Nak tidur kita baca. Kadang-kadang tak ada buat apa-apa kita baca, jadikan kita punya zikir harian kita. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Tutup mata yang banyak salah. Itulah tu kan. Tutup mata lagi banyak salah. So, tuan-tuan dan puan, bagus benda tu, tapi pastikan betul lah. Pastikan betul. Sebab kalau surah-surah lazim ni kita dah biasa baca, tapi biasa baca dengan bacaan yang salah, benda tu lama-lama dia akan melekat dekat lidah kita tu. Jadi lebih susah untuk kita nak perbetulkan nanti. Hari ni elok saya tegur betul, esok kan baca kan buat lagi. Alamak, dah terbiasa lah ustaz. Okey, jadi tolonglah saya minta tuan-tuan dan puan, harap-harap dapatlah buat pembetulan, insya-Allah. Lebih-lebih lagi dekat mana tadi? Dekat Tabbat Yada tu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan, minta maaf sangat-sangat. Kadang-kadang saya dengar ada juga imam-imam dekat surau-surau kampung-kampung ke kan, baca pun kadang-kadang macam tu. Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Salah tu. Memanglah salah dia bukan salah besar. Memanglah salah dia bukan salah lahnul jali, tetapi dari segi ilmu, dari segi kaedah tajwid tu dia tetap juga salah. Okey, tetap juga salah lah, lahnul khafi. Salah. Tapi kalau lahnul khafi dah berkumpul, dah bergunung lahnul khafinya, lama-lama jadi lahnul jali juga, betul? So itulah. Tak apa tuan-tuan dan puan, tak kisahlah macam mana pun, yang penting kita ni dalam fasa yang tengah belajar ni, teruskanlah belajar. Saya ni duk nasihatkan, saya ni duk betul-betulkan, bukanlah sebab saya ni pandai sangat ke, sebab saya ni lebih tahu ke, tidak tuan-tuan dan puan. Okey, saya pun sama, saya pun tengah belajar juga. Okey, saya pun dalam fasa tengah belajar juga. Saya yakin tuan-tuan dan puan punya ilmu lebih tinggi daripada saya. Banyak lagi yang saya tak tahu, tuan-tuan dan puan lebih mengetahui. Tapi apa yang saya rasa benda tu salah, saya betulkanlah. Kalau tuan-tuan dan puan rasa mana-mana yang saya sampaikan yang saya tak betul, betulkanlah kesilapan saya. Tak ada masalah. Okey, saya sangat-sangat terbuka dengan teguran. Okey, so tuan-tuan dan puan, InsyaAllah saya harap kita semua dapat terus istiqamah untuk belajar Al-Quran. Untuk belajar Al-Quran, untuk baca Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah semoga kita tergolong dalam ahli Quran, mendapat syafaat Al-Quran dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau tuan-tuan dan puan rasa penerangan saya tadi macam detail sangat, sebenarnya tidaklah terlalu detail. Nak dibandingkan kalau tuan-tuan dan puan belajar daripada asas. Okey? Kalau belajar daripada asas,
tuan-tuan puan akan belajar lagi detail, lagi terperinci. Kami di sini menyediakan, menyediakan silibus pembelajaran. Kami menyediakan kaedah pembelajaran bagi memudahkan lagi tuan-tuan dan puan untuk belajar Al-Quran dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dengan lebih tersusun. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan, saya akan bagi tahulah apa kaedahnya. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu dekat sini yang mana kemarin kita ada bagi tahu yang mana ada satu universiti ni, dia minta penajaan untuk berikan kepada mereka 200 naskah Al-Quran untuk pengajian mereka. Mereka meminta tajaan untuk 200 naskah Al-Quran. Yang mana tuan-tuan dan puan, kalau misal kata ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan yang mungkin ada rezeki lebih, nak kongsikan, nak infakkan bersama, tak ada nombor telefon. Oh, tadi tak ada. Sekarang boleh masukkan tak? Sekejap je. Saya buka tak lama Saya buka tak lama tuan-tuan dan puan. Sekejap je. Dekat bawah ni tuan-tuan dan puan, ambil benda ni. Ambil pensel, catatkan cepat-cepat. Saya tak boleh letak benda ni lama-lama. Kadang-kadang benda ni berbahaya. Saya buka dalam 20 saat lebih kurang untuk siapa-siapa yang mungkin nak infakkan, nak turut sama memberikan infak sebanyak 200. Kita nak kumpulkan 200 naskah untuk diberikan tajaan ataupun sponsor tersebut pada kepada universiti untuk berikan Al-Quran. Jadi untuk siapa-siapa yang mungkin nak kongsikan rezeki, boleh terus berurusan dengan kami di sini. Kami akan bagi tahulah dekat sini nanti macam mana. Dan untuk siapa-siapa yang mungkin turut sama infak, sedekah dan sebagainya, tak kisahlah berapa pun tuan-tuan puan, semampu yang boleh, asalkan ikhlas niat semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semoga asbab daripada infak dan sedekah tersebut Allah mengampunkan segala dosa tuan-tuan dan puan. Semoga Allah sentiasa melimpahkan rezeki seluas-luasnya buat tuan-tuan dan puan sekeluarga, dan memberikan kesihatan yang baik, menyembuhkan penyakit, mempermudahkan urusan, dan insya-Allah semoga asbab daripada sedekah dan infak ini tuan-tuan dan puan Allah pilih untuk masuk ke dalam syurganya yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh berurusan dengan Farhan di sini. Sekali lagi, sekejap saya buka 10 saat, ambil nombor ni, ambil benda ni, dan catatkan terus. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan tuan-tuan dan puan semua, insya-Allah. Baiklah. Jadi tadi saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, kami di sini ada menyediakan kaedah pembelajaran Al-Quran daripada asas, kaedah yang mudah untuk nak belajar asas Al-Quran, kaedah yang cepat, kaedah yang mudah untuk nak mempelajari tajwid. Iaitu kami di sini menggunakan buku asas dan buku tajwid Al-Barki. Buku asas dan juga buku tajwid Al-Barki. Ini dia tuan-tuan puan. Saya pinkan dekat bawah tu. Mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan puan sekarang yang sedang menonton ni tak tahu tentang Al-Barki ini. Mungkin baru pertama kali dengar ataupun baru pertama kali terjumpa kita punya akaun kita. Sebab tadi saya nampak paling ramai dalam 1,000 lebih tadi yang menonton. Setelah sekian lama kita tak dapat sampai 1,000 lebih view tadi. Alhamdulillah tadi sampai 1,000 lebih. Jadi mungkin adalah dalam kalangan tuan-tuan puan yang masih lagi menonton sekarang, nak mencari guru ataupun nak mencari tempat, nak mencari kaedah untuk nak memperbetulkan bacaan Al-Quran, nak belajar tajwid supaya bila bacaan Quran tu dibaca dengan lebih betul lagi, mengikut tajwid-tajwid yang betul. Kami di sini menggunakan kaedah Al-Barki. Boleh tengok dekat tangan saya sekarang ni ada 2 buah buku. 2 buah buku ini ada bahan utama pembelajaran bersama dengan kami di Cepat Quran ini.
Untuk sesiapa yang nak dapatkan buku asas dan juga buku tajwid Al-Barki, boleh dapatkan dekat beg kuning yang dipinkan dekat bawah ini tuan-tuan dan puan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, okey, sebelum ni tuan-tuan dan puan, untuk keahlian ataupun untuk nak dapatkan buku ni dan menjadi ahli cepat Quran seumur hidup, yuran untuk tuan-tuan dan puan bayar adalah sebanyak RM300 sekali bayaran seumur hidup. Tetapi sekarang ini tuan-tuan dan puan, okey, kita dah tak buat lagi yang 300, tetapi kita ada bagi promosi, iaitu harganya jadi RM55 sahaja. Daripada 300 kita turunkan kepada RM55 sahaja. Okey, biarlah kami menanggung kerugian sedikit dekat situ. Yang penting tuan-tuan dan puan beruntung sebab dapat belajar dengan menggunakan kaedah Al-Barki ini. Tuan-tuan dan puan yang nak menjadi ahli cepat Quran, check out sahaja buku yang ada dekat beg kuning nombor 1 ini, dan nanti kita akan bantu untuk pendaftaran keahlian cepat Quran seumur hidup. Dan untuk pengetahuan, sesiapa yang berdaftar ataupun sesiapa yang belajar bersama dengan kami menggunakan kaedah Al-Barki di cepat Quran ini, tuan-tuan dan puan, tidak akan dikenakan yuran bulanan, tidak akan dikenakan yuran tahunan. Kalaulah tuan-tuan puan sekarang beli ataupun daftar dengan harga RM55, itulah sekali sahaja tuan-tuan puan keluarkan duit RM55 untuk daftar belajar bersama dengan kami. Lepas tu dah tak ada dah nak belajar, tak ada belajar pula. Tak ada dah nak kena bayar lagi apa-apa selepas itu. Sekali ni sahaja. Okey, sekali ni sahaja RM55 ini, insya-Allah. Okey, boleh dapatkan dekat beg kuning nombor 1 ini, insya-Allah. Ataupun kalau lah misal kata tuan-tuan puan sendiri dah daftar tapi nak daftarkan adik-beradik ke, nak daftarkan ibu bapa ke, nak daftarkan anak-anak ke, nak daftarkan kawan-kawan ke, boleh, tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan, semua peringkat umur sesuai untuk belajar dengan teknik Al-Barki ini. Daripada budak sekolah tadika, bawalah sampai ke warga tua, warga emas, minta maaf, bukan warga tua, warga emas, minta maaf. Okey, bawa sampai ke warga emas, semuanya sesuai. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. So boleh dapatkan dekat beg kuning nombor 1 untuk buku Al-Barki ini. Tuan-tuan dan puan akan dapat buku ini, kami akan hantarkan ke rumah tuan-tuan dan puan, dan kemudian tuan-tuan dan puan akan dapat menonton kita punya live kita secara percuma, dan kemudian kami akan berikan konsultasi seumur hidup. Ada video-video pembelajaran, video-video pembelajaran yang kita akan berikan, dan kita akan buka untuk orang yang berdaftar menjadi ahli cepat Quran sahaja. Ada juga latihan-latihan latih to be yang tuan-tuan dan puan boleh dapatkan untuk mempertingkatkan lagi kualiti bacaan Al-Quran masing-masing. Jadi insya-Allah sekali lagi saya beritahu dekat sini, siapa-siapa yang nak boleh dapatkan dekat beg kuning nombor 1, dan siapa-siapa yang nak COD kita buka juga untuk COD. Siapa-siapa yang nak COD kita buka juga untuk COD. Okey. Kalau tak ada promosi, harganya adalah RM300. Sekarang ni tengah ada promosi, harganya turun menjadi RM55 sahaja. So jangan bertangguh-tangguh tuan-tuan dan puan, takut promosi ni tiba-tiba tutup nanti. Tiba-tiba tutup nanti tak dapat dah harga RM55. Okey, saya dah beli dah buku ni ustaz, tapi belum daftar lagi. Nak daftar, ikut kertas arahan yang kita berikan sekali dengan buku ni. Ataupun kalau misal kata tak reti nak buat, jangan risau, boleh cari Farhan. Kalau tak reti nak buat, boleh cari Farhan. Nanti Farhan akan bantu macam mana cara nak daftar step by step. Okey, alright, baik, settle untuk pendaftaran keahlian cepat Quran.
Kemudian yang seterusnya saya nak bagi tahu dekat sini, saya rasa mungkin ada yang tak tahu juga. Saya nak bagi tahu dekat sini yang mana selain daripada pembelajaran Al-Quran, selain daripada pembelajaran Al-Barqi yang kita jalankan selalunya, iaitu kita ada juga satu kelas yang baru kita buat. Tak adalah baru, saya rasa dah sebulan juga kot. Tapi barulah untuk dekat kami di Cepat Quran ini, iaitu pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab. Dan pembelajaran bahasa Arab yang kita fokuskan dekat sini adalah pembelajaran bahasa Arab khusus daripada Al-Quran. Okey, daripada ayat-ayat Al-Quran, perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang ada dalam ayat Al-Quran dipetik dan dijadikan sebagai pembelajaran dekat sini. Kita ada buku kita dekat sini, iaitu buku Mahir Arab daripada Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Taufik Yusof. Ustaz Taufik Yusof akan bersama-sama live bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk kupaskan buku Mahir Arab daripada Al-Quran, iaitu pada hari Jumaat malam. Setiap Jumaat malam. Kalau beli buku ni sekali jadi ahli ke? Betul. Siapa-siapa yang beli buku ni secara automatik akan jadi ahli Cepat Quran. Okey. Alright, baik. Yang saya tengah tunjukkan sekarang ni adalah Mahir Arab daripada Al-Quran. Boleh dapatkan dekat beg kuning. Okey. Dan untuk kelasnya, kelas online-nya adalah pada hari Jumaat malam. Setiap Jumaat malam. Yang akan bawakan kelas ini adalah Ustaz Taufik Yusof. Okay, so untuk siapa-siapa yang nak dapatkan buku ini untuk pembelajaran, boleh dapatkan dekat beg kuning, dan kita datangkan sekali dengan combo sekali dengan video pembelajarannya sekali lah, video penerangannya sekali. Beli buku sekali dengan ada video yang kita bagi akses kepada tuan-tuan dan puan sekali, insya-Allah. Okey, ada dekat beg kuning. Ada dekat beg kuning, boleh dapatkan buku dan pembelajaran ini. Okey. Nak beli buku sahaja, video tak nak, berapa harga? Buku yang ni ke buku Al-Barqi? Yang nak buku sahaja? Yang nak beli buku sahaja tu maksudnya buku Al-Barqi ke buku bahasa Arab? Buku bahasa Arab. Buku bahasa Arab, kalau tak silap saya dah tak ada lah kalau buku sahaja. Kalau tak silap saya dulu, hari tu dia ada buka buku sahaja. Dia ada satu ada buku sahaja, satu ada buku sekali dengan video. Tapi saya tak tahulah kalau masih ada lagi. Boleh tengok dekat beg kuning. Tengok dekat beg kuning ada tak dia asingkan, ataupun sekarang dia dah satukan sekali. Kalau misal kata ada yang buku sahaja, boleh ambil buku sahajalah. Boleh ambil buku sahaja. Beg kuning ada satu item je. Betul, sebab saya tak masukkan lagi barang-barang yang lain. Sebab dekat studio ni, saya tak tahulah kenapa tak ada buku ni dekat, kalau kita buat live pakai PC, pakai TV ni. Kalau buat live pakai telefon, ada je dekat beg kuning. Saya tak tahu kenapa. Okey, baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan, tapi boleh tengoklah, saya rasa ada je dekat beg kuning untuk Mahir Arab daripada Al-Quran ni, insya-Allah. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan dan puan, saya masukkanlah sikit barangan-barangan yang lain-lain barangan-barangan yang lain-lain. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, beg nombor 1 dah ada, Ustaz, tapi nak daftar macam mana? DM kita boleh, DM kita. Ada ni kan, kalau pergi dekat link boleh pergi dekat soalan ke tak ada link, tapi tak boleh cakap lah benda ni. Cuba reply. Nanti tengok admin kita reply kejap. Admin kita reply untuk bagi tahu macam mana cara nak daftar. Okey, nanti admin kita reply untuk bagi tahu macam mana cara nak daftar. Sebab benda ni saya tak boleh cakap. Okey. Nanti dia macam ni lah, nanti tuan wasabi kita lah. Boleh cari kita.
Ustaz, saya nak beli nota yang kecil. Nota yang kecil, nota tu maksudnya kad imbas ke maksud puan? Kad imbas ke ataupun nota tajwid? Kalau kad imbas ni lah. Kalau yang ni kad imbas. Okey. Tengok dekat beg kuning, pinkan balik. Tengok dekat beg kuning nombor 1. Okey, tengok dekat beg kuning nombor 1 sekarang. Dekat beg kuning nombor 1 ni, sekarang ni, kita ada kad imbas ataupun bahasa Inggerisnya adalah flashcard. Okey, flashcard tajwid. Dalam flashcard ini, tuan-tuan dan puan, okey, ada dua perkara yang besar berkaitan dengan tajwid yang dia dah muatkan duduk dalam satu kad sahaja. Iaitu kita ada makhraj huruf hijaiyah. Okey, makhraj huruf hijaiyah. Kad imbas A3 dah beli A4 tapi tak pos pandang. Nak beli yang A3 pula. Boleh, tak ada masalah. Dekat beg nombor 1 ni. Dekat beg nombor 1. Okey. Ini adalah kad imbas. Dalam kad imbas ni, tuan-tuan dan puan, ada dua perkara. Ada dua tajuk yang difokuskan dekat sini, iaitu makhraj huruf hijaiyah, dan juga satu lagi adalah sifat huruf. Yang mana kalau kita belajar tajwid, 90% saya boleh katakan adalah berkaitan dengan benda ni lah. Berkaitan dengan benda ni lah. Saya nak beli buku bahasa Arab sahaja. Puan Nur Azizah, saya tak tahulah buku bahasa Arab tu dia ada jual berasingan ke ataupun memang datang sekali dengan audio pula, video. Kalau sebelum ni ada, yang saya perasan lah, memang ada buku sahaja ataupun buku dengan video. Tapi saya tak tahu sekarang ni masih lagi ada buat macam tu ke tak. Cuba tengok dekat beg kuning. Kalau misal kata ada jual buku sahaja, boleh beli buku sahaja. Kalau tak ada, kena beli dengan video sekali lah. Bukan beli dengan video, maksudnya beli buku dan dapat video combo sekali. Okay, dan saya sangat-sangat sarankan, saya sangat-sangat cadangkan, kalau boleh tuan-tuan puan belilah sekali dengan videonya sekali, supaya dapat belajar tu bukan sekadar membaca buku sorang-sorang saja, tetapi membaca buku sekali dengan tengok video pembelajarannya sekali. Itu adalah lebih baiklah pada saya. Okey, supaya lebih mudah memahami nantilah. Tak adalah kita faham dengan cara kita, tetapi kita faham berdasarkan si penulis itu sendiri nak menerangkan macam mana. Okey, alright. So, ini tuan-tuan puan, dia ada makhraj dan juga dia ada sifat. Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. So, dalam ni lengkap lah. Dia bagi tahu dekat sini makhraj semua. Dalam tajwid makhraj kita ada makhraj daripada halqum, iaitu halki, makhraj daripada bibir, syafatain, makhraj daripada jaufiyah, rongga mulut, makhraj daripada halqiyah, lingkungan halqum, kerongkong. Okey, kemudian daripada khayshum, daripada hidung pun ada. Okey, daripada syajariyah, lingkungan pertengahan daun lidah. Kemudian asaliyah, lingkungan gigi kacip bawah. Lisawiyah, lingkungan gusi gigi kacip atas. Kemudian kita ada nit'iyah, lingkungan pangkal gigi kacip atas. Semuanya ada lengkap dalam ni. Semuanya ada lengkap dekat dalam ni. Dia buat dalam bentuk infografik macam ni. Assalamualaikum, kalau beli buku ni terus jadi ahli seumur hidup ke? Betul. Siapa-siapa yang beli buku Al-Barqi,
akan jadi ahli seumur hidup. Perlu ke nak renew apa-apa? Tak payah. Okay, tak ada nak renew ke apa ke, tak ada ke. Itulah, sekali je bayar, beli, jadi ahli tu seumur hidup sampai bila-bila. Okay, lepas tu dekat sini pula ada sifat-sifat huruf hijaiyah. Okay, sifat huruf hijaiyah ni ada hamas, nafas terlepas. Dia bagi tahu lah dekat sini, terbukanya tekak dan tekanan yang lemah pada makhraj menyebabkan terlepas nafas. Okay, fahathatu syakhsun sakat. Kemudian ada sifat yang berlawanan. Kemudian ada jahar, nafas yang tertahan. Ada syiddah, suara yang tertahan. Ada rakhawah, suara yang terlepas. Ada tawassut, suara di antara tertahan dan terlepas. Ada isti'la, pangkal lidah terangkat. Okay, ada istifal, pangkal lidah tidak terangkat. Ada itbaq, pangkal dan tengah lidah terangkat. Ada infitah, pangkal dan tengah lidah tidak terangkat. Ada ismat, iaitu sebutan yang berat. Ada izlaq, sebutan yang ringan. Semuanya ada dekat dalam ni. Dia ada bagi tahu maksud dia apa, dia ada bagi tahu dia contoh dia apa, dia ada bagi tahu huruf-huruf dia apa. Contoh dekat sini, dekat huruf dal, saya bagi satu contoh. Dekat huruf dal ada syiddah. Dekat huruf dal ada jahar. Dekat huruf dal ada qalqalah. Dekat huruf dal ada ismat. Dekat huruf dal ada infitah. Satu huruf ada banyak sifat. Jadi kalau misal kata tuan-tuan baca buku tak faham-faham, boleh tengok dalam bentuk kad ini sahajalah. Okey. Ustaz, kad imbas tu depan belakang ke? Sebab beli lekat dekat dinding. Kalau nak beli untuk lekat dekat dinding, beli yang besar. Ustaz, minyak zaitun dan kurma ajwa dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Saharah beli minyak zaitun. Puan Saharah beli minyak zaitun dah berapa botol lah. Okey, dah berapa banyak. Terima kasih banyak-banyak. Tapi Puan Saharah bagi tahu, Puan Saharah sebelum ni dia ada masalah jantung katanya. Puan Saharah dia ada masalah jantung, tapi lepas mengamalkan minyak zaitun yang dibeli daripada kita, alhamdulillah katanya bacaan jantungnya sekarang ni bertambah baik. Sebab itulah Puan Saharah repeat dengan kita banyak kali minyak zaitun. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya harap asbab daripada minyak zaitun ini Puan Saharah diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Nanti saya akan buka lah minyak zaitun kalau siapa-siapa yang nak minyak zaitun. Okey, tuan-tuan dan puan. Kad imbas ni dia ada dua saiz tau. Kad imbas ni dia ada dua saiz. Saiz yang besar ni saiz A3. Satu lagi kita ada saiz yang kecil sikit, iaitu saiz A4. Boleh nampak perbezaan dia. Kalau misal kata tuan-tuan dan puan nak tulisan yang lebih besar, yang lebih jelas, dan tuan-tuan dan puan nak tampal, boleh ambil yang besar. Sebab yang besar dia buat sekeping-sekeping. So kalau tuan-tuan dan puan beli yang besar, kita akan datangkan dua teruslah. Kita akan datangkan dua terus. Dan belakang dia kosong. Jadi bila belakang kosong, tuan-tuan boleh tampal. Okey, ada makhraj dan juga ada sifat. Kalau misal kata tuan-tuan puan nak yang kecil sahaja, ini ada yang kecil. Kecil ni A4. Tapi A4 ni tak boleh tampal lah. Sebab A4 ni dia buat depan belakang. So dekat sini dia buat makhraj, dekat sini dia buat sifat. So kalau kecil tak boleh tampal. Kalau ada niat nak beli untuk tampal dekat dinding ke, dekat pintu ke, apa ke, ambil yang besar. Ambil yang besar. Yang besar ni boleh tampal sebab belakang dia kosong. Belakang dia kosong. Okey, baik. Jadi saya rasa sangat-sangatlah kita memerlukan untuk kad imbas tajwid ni, sekurang-kurangnya kalau tak nak beli yang besar, beli yang kecil. Kalau tak nak beli yang besar, beli yang kecil, tuan-tuan dan puan. Okey, dia tak adalah kecil pun, dia bukan kecil, dia A4, dia saiz A4. Saiz A4 ni maksudnya dia sama besar dengan buku lah. Buku kan saiz A4.
Kan? Tak adalah kita rasa buku ni kecil pun. Saiz A4. Macam ni lah juga kad ni. Sama sebiji. Sama je. Saiz A4. Cumanya dia lebih kecil lah daripada A3 tadi. So mungkin kalau saiz A4 ni, kalau tuan-tuan perempuan nak letakkan, nak selitkan dekat Quran ke apa ke, sesuai lah kan. Okay. So untuk saiz A4 ni untuk saiz A4 ni kalau macam contohlah kita baca Quran ni, lepas tu kita letak kad ni dekat sebelah. Letak kad ni dekat sebelah, lepas tu kita nak tahu huruf ni sifat dia apa, makhraj dia dekat mana ke apa ke, kita rujuk je lah, ambil je lah macam tu. Okay. Ni. So untuk kad ini tuan-tuan perempuan, untuk kecil dia ada depan belakang. Untuk yang besar kita asingkan buat 2 terus. Sebab kita nak bagi tuan-tuan perempuan boleh tampal. Okay. Boleh tengok dekat beg kuning berapa harga yang tuan-tuan perempuan dapat. Sekali lagi, pinkan balik. Okay, ni dia tuan-tuan puan. Boleh tengok berapa harga yang tuan-tuan puan boleh dapatkan dekat beg kuning itu. Sekali lagi saya bagi tahu, kalau nak COD boleh COD. Kalau nak COD boleh COD. Semua barang-barang kita boleh COD. Okay, alright, baik. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan puan, yang seterusnya saya nak bagi tahu, selain daripada barang-barang yang saya tunjukkan ini semua tak online banking ustaz. Tak online banking. Maksudnya apa tu? Tak online banking. Nak online banking boleh, nak COD pun boleh. Nak beli terus dekat beg kuning boleh, nak bayar terus pun boleh, nak barang sampai baru bayar pun boleh. Okay, alright, baik. Selain daripada barang-barang yang saya tunjukkan ni, banyak lagi lah barangan-barangan lain yang tuan-tuan boleh tengok-tengok dekat kita punya beg kuning kita. Dan saya nak bagi tahu dekat sini, kebanyakannya barang-barang kita sekarang ni tengah ada promosi. Tengah ada flash sale. Okay, ada diskaun yang banyak yang diturunkan. Okay, contohnya seperti kita ada tudung-tudung. Kita ada tudung sarung. Kita ada tudung sarung kain cotton. Kita ada tudung sarung kain moskrip. Kita ada tudung sarung kain chiffon. Okay, kita ada tudung sarung kain jekat. Okay, dan kebanyakannya tudung-tudung sarung kita ada promosi. Ada yang harganya asal 30 lebih tapi jadi RM20 sahaja. Ada yang harga asalnya 80 lebih, harganya jadi RM50 sahaja. Jadi tak ada online banking dekat beg kuning. Kalau tak ada online banking dekat beg kuning, COD je. Boleh COD je. Okay, nanti pilih bayaran secara COD, barang sampai nanti baru bayar. Sebab nak ada online banking dekat dalam beg kuning, kita kena setting dulu benda tu. Kita sendiri yang kena masukkan maklumat-maklumat kita punya bank kita. Nama kita, IC kita, okay, nombor akaun kita semua tu. Kita yang kena masukkan. Jadi kalau kita tak masukkan benda tu, maklumat-maklumat tu tak ada dalam beg kuning kita, maka boleh buat bayaran secara COD sahaja. Okay. Assalamualaikum Ustaz, 78 tu daftar dengan buku, betul ke? 78 tu buku bahasa Arab kan? Yang ditanyakan ni adalah buku bahasa Arab kan? Untuk pendaftaran, yang saya kata pendaftaran tu adalah yang cepat Quran punya. Daftar keahlian cepat Quran. Untuk yang bahasa Arab, dia bukan berdaftar. Untuk bahasa Arab, tuan-tuan beli buku, datang sekali dengan video, dan tuan-tuan boleh tonton pembelajarannya nanti secara live. Kita bawakan di TikTok Cepat Quran ini pada hari Jumaat malam. Setiap Jumaat malam. Yang dibawakan oleh Ustaz Taufik. Macam tu. Yang 78. Kalau yang pendaftaran Al-Quran ataupun Al-Barki tu, yang itu adalah yang RM55 tu. Okey. Baik, jadi tuan-tuan puan, selain daripada yang saya katakan tadi, kita ada tudung sarung. Tudung sarung kita kebanyakannya saiz XL lah. Kebanyakannya saiz saiz XL. Iaitu labuh lah, tudung yang labuh. Biasanya kita punya tudung labuh kita ni ada tutup dagu sekali lah. So kalau misal kata bawa pergi keluar, kita pakai tudung tu, nak buat solat semua senang. Tak payah bawa telekung pun boleh. Okay, alright.
Baik, dan kemudian yang seterusnya selain daripada tu kita ada pakaian, kita ada telekung. Contohnya kita ada telekung dewasa ada, telekung kanak-kanak pun ada, jubah pun ada untuk muslimah. Okey, jubah pun ada, dan kemudian kita ada kain batik, kita ada kain pelikat. Untuk lelaki pun kita ada kopiah, kita ada sejadah, dan selain daripada tu kita ada juga makanan-makanan. Kita ada juga makanan-makanan seperti keripik, seperti kacang, keropok ketam, kacang gajus, kacang badam, kacang campur, kacang botak, okey, kacang soya, biskut chocobear, kita ada buah apricot, macam-macam lagi lah. Kurma-kurma pun kita ada, tuan-tuan puan. Okey, dari segi makanan-makanan kesihatan seperti saffron, habatus sauda, minyak zaitun, madu, semua tu nanti tuan-tuan puan boleh tengoklah dekat kita punya beg kuning. Okey, alright, baiklah. Jadi saya rasa sampai sini dahululah, insya-Allah dah pukul 5 dah. Nanti tuan-tuan puan boleh masuk dekat beg kuning kita dan boleh check out di sanalah. Okey, untuk nak COD pun boleh COD juga, tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Terima kasih tuan-tuan puan menemani saya daripada awal tadi hingga ke akhir. Dan terima kasih juga kepada yang infakkan Al-Quran. Terima kasih juga kepada yang membeli support kita di sini. Okey, segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap, yang salah datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf jika ada kurang, jika ada silap, jika ada salah sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Kalau belum follow kita, tekan dahulu button follow yang ada dekat situ. Jumpa lagi pada malam ini jam 9.30 malam bersama dengan Ustaz Izwan dalam program Cepat Quran Klinik pula pada malam ini. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran.